Assalamualaikum, salam sejahtera. Pagi ni Hobi Haji nak modify sikit kita punya seat. Kita nak buat tie look. Asal dia ni tadi tak sempat nak ambil gambar, dia tengah buka. Ni ni seat asal. So kita nak buat tie look. Kita berada di kedai Bang Cik Cushion di Subang Mas, Salam, Batu 3. Siapa nak beli cushion boleh datang, boleh instant kat sini buat terus. Harga sangat berpatutan. Boleh bincang, boleh custom. Nampak Bancik dah komen motor aku. Oh, hari ni kita lama tak pergi. Aku nak buat video tak boleh mana. Okey, hari ni kedai Bancik ramai lah. Kita lama tak datang lah. Pekerja dia dah ramai lah. Staff dia dah ramai. Ada 4 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Mari. Siapa nak buat cushion? Mari sini. Nanti nombor handphone dia, nombor kedai dia kita bagi dekat bawah ni. Boleh kontak, boleh tanya berapa harga. Steering kereta pun boleh jahit. Boleh kan? Oh, dia tak buat steering kereta. Bancik, aku baru beli second hand tu. 300. Okey, ini kita akan potong buat tie look. Bagi betul-betul nipis lah. Potong serong. Ini belakang ni kan? Potong serong. Serong punya atas. Potong serong. Lepas tu sini kita tahu yang motor-motor dia je. Ini depan kan? Pening lah aku banyak kena edit lah kalau dengan Bancik ni. Duit banyak tau. Duit tak ada lah, habis lah. Nampak semua busy hari ni ni. Aku heran lah, kalau aku datang je buat busy. Tidak, aku lalu kosong aja. Okey, yang bersih ni nanti kita potong bagi dia lebih dapat gendak sikit lah. Ni kunci rumah aku. Motor ni tinggal lah, nampak gaya ni. Ni nampak lah, dia sudah potong habis aku punya motor. Sudah berlubang tau. Tapi ni dia boleh pakai kan mana? Ni dia boleh pakai ni dia. Boleh pakai wayang. Boleh pakai wayang. Dia nak kerat dah besi. Okey yang ini, yang tanda ni kita potong. Kita tinggal sekerat saja. Okey, kedai Bancik ni dia dah potong-potong, dia kasih orang test dulu supaya customer puas hati. Lepas tu baru masuk dia punya kain dia. Ni berapa persen ni aku punya komisen ni? Kau lah bagi aku komisen. Ni aku promote kedai dia, signboard. Signboard pun tak ada. Saya tak suruh promote, orang nak ambil promote kita bayar katanya. Weh, kedai dia signboard pun tak ada. Macam mana ni? Nombor telefon mana? Nombor telefon.
Nombor telefon tak ada. Nombor telefon tak ada ah. Pandai korang Google lah cari kedai kosen Subang Mas. Aduh. Ni macam tak boleh cari makan lah Biaji. Nanti diskaun pun tak dapat oh. Nampak. Dah potong. Kita test, nanti kita tanda, kita kerat lagi. Baru jadi tie loop. Untung ada potong dulu tadi. Lepas ni yang berlubang ni cover balik dengan fiber. Dah, potong tu harga cover air cleaner, cover fiber ni lah. Ha? Potong tu kau ada cover. Dia stop. Bayu, pusing tu Bayu ni. Harga produk kod ni. Dia kedai ni stok carbon dah tak ada, dia nak pakai yang ni, dia nak potong. Aku kata potong je lah, tak kisah. Janji caution siap. Potong ikut ni macam ni. Tadi ada apa? Yang dulu baru nanti aku cek balik. Ni saya kena kau lagi ni. Ikut belakang ni. Ni baru nak potong dulu. Potong dulu. Nama tu. Nama ikut nanti ni. Okey. Nanti baru potong dia. Dah tutup pun nak main motor memang. Tak senang diri pergi masjid lah. Bawa pergi masjid lah. Ini motor, aku nak buat pergi masjid. Masjid aku akan pergi masjid dah, tak payah pusing dah. Aku nak pergi rendah pasal aku pakai jubah. Kalau kau pakai seluar jeans, aku lompat je. Okey. Okey, kita tengok ngam tak ngam. Hei. Syok aku. Dah pening. Tu bawa apa ni? Banyak ke? Lagi lemut lagi tak? Macam sudah ngam ah? Sedap? Tak duduk lain terus tu. Kalau kau tak banyak komplain memang dia bagi murah sikit ah. Kalau kau cakap macam-macam sekejap lagi, memang dia tambah. Kalau nak lagi mahal. Mahal sekejap lagi. Dia 2 kali dia suruh test je harga lain. Bapak nombor plate ke fiber punya? Okey, dah tanda tadi. Lepas tu potong lagi sekali. Bagi ngam. Ni dia geng. Letak fiber geng. Letak fiber. Letak fiber. Kita tunggu dia keras lagi. Habislah aku tak jadi kerja lah hari ni. Apa-apa pun motor kena siap nombor 1, kerja nombor 2. Ketawa ni. Ini kau lekat terus nanti Lekat terus lah. Ke angkat lagi depan ni? Ha? Ada angkat lagi dia? Angkat kena potong besi tu. Potong balik lah? Cantik lah? Ha. Okay, ni dia buat mall je lah ni. Aduh, hai. Jadi kerja. Potong kan tepi-tepi bagi cantik lah kan? Lepas tu baru sambung kat dia kan? Sambung pun. Ha? Kat tu Tak sambung? kat luar pun. Oh, letak atas? Ha. Okey. Nampak gaya tak lama lah. Kecap ni siap dia kering setengah jam je lah Jam yang saya okey. cepat ni. Aku boleh tunggu lah. Ni kalau aku pergi kerja pun jiwa tak tenteram ni. Biar bos marah pun tak apa. Janji kerja siap. Alright. Kita sambung sekejap lagi. Kita kacau Bang Cik pula. Ni motor QJ tadi QJ kan? QJ ni dah tenaga pakar. Tapi kerja kosen ni kalau budak-budak setinggam tak boleh oh. Habis gam oh. Dia minum terus oh. Dia bukan pedut lagi oh. Dia minum terus. Ada lagi ke sekarang orang setinggam? Ada lagi? Saya orang ni. Oh dia. Yelah kalau dia tak sedut gam macam ni dia buat kerja. Mesti dia sedut gam, hari-hari sedut nampak. Toke kelentong dia. Toke kelentong. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tak kering.
Dia belum kering lagi. Tunggu kering dalam setengah jam. Nanti potong tepi. Terus taruh ke atas. Tadi pegang lah. Tak kering lagi. So kita merayau kat belakang. Tengok dia buat apa. Dia buat apa ni kat belakang? Subscribe lah aku punya YouTube. Okey. Hobi Haji. Hobi Haji. Hobi Haji. Ha. Boleh tengok lah. Ya ke? Hobi Haji. Baru belajar buat YouTube. Nampak dia spray tu gam tu. Gang Dunlop tu. Steam je baru. Dah tampal lagi. Dah tampal kikis. Macam tu lah. Macam otai tu buat tu. Bos dia bos. Okay, kita on the way ke kedai Bancik. Ni kita dah sampai lah Bancik. Ui, banyak pula motor ini ni. Alright. Ke baby pada. Nyap. Aku punya dah siap. Aku punya dah siap. Jahit. Tengah jahit. Tengah jahit. Nasib baik tengah jahit. Bancik. Ni. Siot lah kan. Okey tu. Bancik. Ni nak buat ni. Ni dah kita punya dah siap. Bancik buat macam ni lah. Ni dia kita punya kain tu. Siap ada Bancik cushion BCK. Sudah advance. Kain pun hijau. Ini PVC ya? Okey, kita pakai PVC. Tadi hantar kaki sampai. Ni dia. Ni tadi. Fiber tadi tu, carbon. Nanti. Tak kapet nanti. Okey, bos kata tak kapet. Ini okey, boleh rendah lagi ke? Ni boleh rendah ke? Habis ni. Habis. Tengok habis ni. Okey, habis lah. Habis dia kata, dah habis lawat. Tailuk. Tepi semua. Sentuhan daripada otai masih berbisa. Bawah tu nanti letak kapet lah. Okay, sekarang jam pukul 3. Jam 3 petang. Nampak customer masih ramai lagi ni. Siapa-siapa nak repair cushion motor, cushion lain dia tak buat, dia buat cushion motor saja. Boleh datang kan dekat kedai Bancik, dekat Subang Mas. Kedai dia tak ada signboard, ada nombor telefonnya. Nanti kita bagi, dia punya staff dia siap bersenam senam tangan. Kita tinggalkan nombor telefon dia. Siapa nak boleh buat appointment. Harga boleh bincang.
Kalau nak diskaun sebut nama. Botek di depan ah. Botek di mana? Ya. Botek di mana? Okey, ni ah. Oh, ni belum jahit lagi ni. Baru testing baru. Yang bagusnya kat sini dia boleh kasih customer test dulu duduk. Tak ngam, repair balik. Lepas tu baru jahit dia punya kain. Boleh pilih leather atau PVC. Cuma Pabi Haji punya je tak ada test-test, terus jadi je. Dah 6 tahun banci ni. Aduh, aku tak ada test, orang lain semua test. Aku terus jadi je. Aku pergi kerja tadi. Baru balik terus datang. Tak apa Abang Cik, tak apa. Aku tak puas hati, besok aku datang pukul 8 sampai. 3 kali datang lah baru ngam. Okey, yang belah bawah dia taruh kain baldu. Oh lemak bawah lah. Wah, sekarang dia punya toke banyak rehat oh. Hati banyak senang oh. Dia punya staff dia kerja nampak tak duduk dah betul ni. Semua berdiri. Ni baru nak duduk. Kat belakang tu mesin pun jalan nampak. On terus. Terus jalan. Ni pun duduk, bukan duduk saja, nak menjahit pula nampak. Memang busy lah. Uniform pun dah ada sekarang nampak. BCK, Bang Cik Cushion. Aku rasa engkau buat ni sekali lah, ambil repair jean. Repair seluar. Dah ambil upah jet mulut orang. Ni apa dia? Upah jet mulut orang ah. Aku suruh dia ni ambil repair jean sekali. Nampak taruh letak gam dulu, spray dulu, gam Dunlop. Itu taruh. Besok dah boleh bawa kerja. Lepas siap, punting, kasih cantik. Oh, ni kali ni lama sikit lah. Aku ingat tadi nak buang atas je kan. Sekali engkau offer potong dia punya tu, aku pun boleh cari mahal lagi. Ha? Dia boleh cari mahal lagi. Tidak nak ambil duit bayar dia, cari mahal dia. Berarti kau mancik berapa aku bayar cik. Okey lah. Sembang tahu dah siap dah. Nampak. Dah siap. Skru bukan ada bawah tu semua. Tak, satu lagi. Gimana tak? Dah pergi bercuti juga ah. Dah tak ada. Tu? Ini yang tengah. Okey. Tak ada. Tak apa lah. Itu Itu tak ikat satu tu. Okey, saya taruh. Nampak dah siap dah nampak. Bagus lah. Tak suruh buat pink pun dia buat tak suruh buat purple pun dia buat purple. Cuma satu dia silap ni. Dia tertinggal dia jahit kat sini. Mana ada brand kat depan. Rupanya kat belakang. Tapi dia buat kat depan. Sebab apa? Sebab dia dah jahit kat belakang dah siap. Dia terlupa. Tu dia jahit kat depan. Okey, dah siap. Bancik, berapa bancik? Nampak? Aku berniaga 4,800. Aku nak tambah RM20. Lagi RM20. Baik aku dapat ambil RM20. Campur anak aku punya sekali tadi.